Nama Sazali P. Ramlee mungkin jarang dikaitkan dengan dunia lakonan secara serius, namun kehadirannya dalam beberapa karya klasik Melayu menjadikannya sebahagian daripada sejarah seni layar Perak. Beliau ialah putera kepada tokoh seni tersohor negara P. Ramlee dan pernah tampil secara istimewa dalam filem arahan ayahandanya sendiri. Kemunculan sulung Sazali berlaku pada usia yang sangat muda, iaitu ketika beliau masih bayi. Penampilan ini dapat dilihat dalam filem Musang Berjanggut yang diterbitkan pada tahun 1959. Dalam salah satu babak terawal, seorang raja digambarkan memilih seorang bayi untuk dibesarkan sebagai anak angkat istana. Bayi yang dipilih dalam adegan tersebut sebenarnya ialah Sazali, menjadikan babak itu istimewa dan penuh nilai simbolik. Selepas tempoh yang agak panjang, Sazali muncul semula di layar Perak pada penghujung 1960-an melalui dua judul terkenal. Dalam filem Ahmad Al-Bab, beliau diberikan peranan sebagai anak makhluk halus yang muncul dari dalam sebuah gua. Walaupun ringkas, babak tersebut menyuntik unsur humor dan mencuri perhatian penonton. Masih dalam tahun yang sama, wajah Sazali sekali lagi kelihatan menerusi filem Anak Bapak. Kali ini, beliau muncul sebagai seorang kanak-kanak yang diraikan dalam majlis berkhatan. Dalam suasana kenduri itu, Sazali sempat menyampaikan dialog pendek kepada watak yang dilakonkan oleh P. Ramlee, sekaligus menambah keaslian suasana masyarakat dalam filem berkenaan. Walaupun tidak membina kerjaya sebagai pelakon, penampilan singkat Sazali tetap membawa makna tersendiri. Ia menjadi kenangan berharga buat peminat filem klasik dan melengkapkan catatan kecil dalam perjalanan seni ayahandanya. Dari seorang bayi pilihan istana kepada watak anak jin, sehinggalah kanak-kanak dalam majlis kenduri, kehadiran Sazali mungkin seketika, namun tetap meninggalkan kesan yang manis dalam khazanah filem Melayu.